Proton Satria Neo 2026 dibayangkan sebagai kemunculan semula sebuah hatchback sporty yang pernah menjadi kebanggaan peminat automotif di Malaysia. Dengan gabungan reka bentuk moden, prestasi yang lebih bertenaga dan teknologi terkini, model ini berpotensi menarik perhatian golongan muda serta mereka yang gemar menikmati pengalaman pemanduan yang menyeronokkan. Nama Satria Neo masih mempunyai tempat istimewa di hati peminat kereta kerana terkenal dengan pengendalian yang mantap dan reka bentuk yang sporty, dan versi 2026 dijangka membawa identiti tersebut ke tahap yang lebih tinggi. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Satria Neo 2026 tampil dengan gaya yang lebih agresif dan futuristik. Bahagian hadapan menampilkan lampu LED yang tajam dengan lampu siang moden serta grill besar yang memberikan penampilan lebih garang. Bumper hadapan direka dengan bukaan udara yang lebih luas untuk menambahkan imej prestasi tinggi. Garisan badan yang aerodinamik serta bumbung yang sedikit condong ke belakang memberikan rupa hatchback yang lebih sporty. Rim alloy bersaiz besar dan spoiler belakang melengkapkan penampilan moden yang pasti menarik perhatian di jalan raya. Bagi prestasi, Proton Satria Neo 2026 dijangka menggunakan enjin 1.5 liter turbo moden yang mampu menghasilkan kuasa yang tinggi dengan tindak balas pendikit yang pantas. Enjin ini dipadankan dengan transmisi automatik DCT atau transmisi manual untuk memberikan pengalaman pemanduan yang lebih menyeronokkan kepada peminat kereta. Sistem suspensi yang dipertingkatkan membantu memberikan kestabilan yang lebih baik ketika mengambil selekoh manakala steering elektrik yang lebih responsif menjadikan kawalan kenderaan lebih tepat sama ada di bandar atau di lebuh raya. Bahagian dalaman Proton Satria Neo 2026 direka dengan gabungan elemen sporty dan premium. Tempat duduk hadapan menggunakan reka bentuk yang memberikan sokongan lebih baik ketika memandu pada kelajuan tinggi. Kabin dilengkapi dengan paparan meter digital serta skrin infotainment bersaiz besar yang menyokong Android Auto dan Apple CarPlay. Pemandu juga menikmati seterang pelbagai fungsi, pengecas telefon tanpa wayar, port USB dan sistem audio berkualiti tinggi untuk memberikan pengalaman pemanduan yang lebih menyeronokkan. Walaupun merupakan hatchback kompak, ruang kabin masih cukup selesa untuk kegunaan harian. Ruang simpanan belakang turut direka dengan praktikal di mana tempat duduk belakang boleh dilipat untuk menambah kapasiti ruang kargo apabila diperlukan. Ini membolehkan Proton Satria Neo 2026 bukan sahaja sesuai sebagai kereta sporty tetapi juga praktikal untuk membawa barangan atau digunakan dalam perjalanan bersama keluarga kecil. Dari aspek keselamatan, Proton Satria Neo 2026 dijangka menawarkan pelbagai ciri moden termasuk sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula di bukit dan beberapa beg udara. Selain itu, sistem bantuan pemandu seperti brake kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, amaran keluar lorong, bantuan kekal di lorong, pemantauan titik buta serta kamera 360 darjah dijangka menjadi sebahagian daripada pakej keselamatan. Semua ciri ini membantu meningkatkan keyakinan pemandu dalam pelbagai keadaan jalan. Kecekapan penggunaan bahan api juga dijangka lebih baik berbanding model terdahulu hasil penggunaan enjin turbo moden serta teknologi yang lebih cekap. Ini membolehkan pengguna menikmati prestasi yang mengujakan tanpa perlu risau tentang penggunaan petrol yang tinggi. Kos penyelenggaraan yang kompetitif serta rangkaian pusat servis Proton yang luas turut memberikan keyakinan kepada pemilik. Secara keseluruhannya, Proton Satria Neo 2026 menawarkan gabungan reka bentuk sporty, prestasi yang mengagumkan, teknologi pintar, ruang dalaman yang selesa dan tahap keselamatan yang tinggi. Jika model ini benar-benar diperkenalkan semula, ia berpotensi menjadi salah satu hatchback paling menarik di Malaysia dan menghidupkan kembali legasi Satria Neo untuk generasi baharu. Apa pendapat anda tentang Proton Satria Neo 2026 ini dan adakah anda ingin melihat hatchback legenda ini kembali ke jalan raya Malaysia? Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi terkini di channel ini.